Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Malik Hanafi bin Kamarul Hanif, pelajar tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Seksyen 13. Saya merupakan penolong ketua pengawas sekolah, bercita-cita untuk menjadi seorang tentera dewasa kelak. Saya banyak membaca buku-buku yang mampu membina semangat, karakter dan jati diri. Hobi membaca ini sedari kecil saya tekuni kerana saya percaya melalui pembacaan akan menambah ilmu dan kematangan fikiran. Di hari yang sangat indah ini, saya ingin mengulas sebuah buku yang bertajuk Bangkit dari Gagal yang ditulis oleh Razi Al-Mansur dan ahli kumpulan intim iaitu Syahril, Hazami dan Rahim. Bangkit dari Gagal adalah sebuah buku yang memberi inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk menghadapi kegagalan dengan cara yang positif dan produktif. Buku ini membahas berbagai strategi untuk kita mengubah daya pemikiran dalam usaha untuk bangkit dari kegagalan, belajar dari kesilapan dan terus maju untuk terus mencipta kejayaan. Beberapa isi penting telah dibahaskan dalam buku ini, iaitu menerima kegagalan. Buku ini menekankan betapa pentingnya kita menerima kegagalan dalam kehidupan. Dengan menerima kegagalan, kita akan lebih mudah untuk bangkit dan mencari jalan penyelesaian. Penulis menyedarkan saya supaya melatih diri untuk akur kepada aturan takdir yang mana ianya dapat menyemai sifat redha dan berlapang dada di dalam diri saya. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Salah satu kunci utama untuk bangkit dari kegagalan adalah dengan menganalisis apa kesalahan yang kita lakukan dan belajar dari kesalahan tersebut. Buku ini memberikan tips tentang bagaimana melakukan refleksi diri dan mengambil iktibar dari kesilapan. Tips ini mendekatkan saya kepada kaedah introspeksi diri yang merasa indah untuk menjadi seorang yang kreatif dan kritis dalam mendepani dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga, meningkatkan daya pemikiran positif. Daya pemikiran yang positif sangat penting dalam menghadapi rintangan dan cabaran. Buku ini membahas cara mengembangkan sikap optimis dan tidak mudah menyerah kalah. Yang ketiga, strategi untuk bangkit. Buku ini juga memberikan cara-cara untuk bangkit dari kegagalan, seperti menetapkan tujuan baru, merancang strategi dan mendapatkan sokongan dari keluarga dan kawan-kawan terdekat. Ia menguatkan lagi keyakinan saya bahawa tiada yang mustahil untuk kita capai dalam dunia ini dengan semangat yang jitu dan usaha yang berterusan. Tentu kita semua pernah dengar kalimat hasil tidak pernah mengkhianati usaha, kan? Saya yakin dengan berfikiran positif dan sifat optimis dalam diri, kita akan mampu mencapai matlamat hidup yang kita sasarkan. Secara keseluruhan, Bangkit dari Gagal adalah buku yang memberikan inspirasi dan panduan untuk menghadapi cabaran hidup. Penulis berhasil menyampaikan pesanan motivasi dengan bahasa yang mudah difahami dan disertakan dengan contoh yang relevan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga mendorong pembaca untuk bertindak dan mengubah daya pemikiran menjadi lebih positif. Ianya sangat sesuai bagi siapa saja yang menghadapi masa-masa sukar dan memerlukan sokongan untuk bangkit dari kegagalan. Setelah membaca buku ini, saya merasa lebih termotivasi
untuk mengejar cita-cita dan menghadapi rintangan dengan keyakinan yang tinggi untuk mencipta kejayaan demi kejayaan. Sekian ulasan saya untuk kali ini. Moga kita dapat berjumpa lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.